Macam-macam kereta ada kat sini. Bos, sudah dapat enjin. Ini pun banyak contoh. Macam itu dia. Hey! Ini pintu berapa? Pintu berapa biji? Satu. Satu biji 200. Oh, kalau banyak murah ya? Bangkara, beli ini aja lah. Ini. Ya. Sudah dah. Tak, Pak. Tarik. Mana? Si cantik baik. Kapit mangke. Itu kapit keluar. Ada yang mencari barang tak? Ada siapa nak cari barang? Boleh tanya-tanya kat sini. Ya, bok pun ada. Lambat-lambat ya bok. Enjin, meter, lampu. Jom. 200. Satu. Standard. Hah? Getah. Hah? Apa? Tak perlu. Ada pada. Alah, ambil saya getahnya. Minta je. Okay guys. Kalau korang tak nak minta apa-apa, kita orang boleh balik. Balik. Kereta cantik-cantik semua dah kena tu dah potong. Yes. Itu yang terbaik kan. Daripada tersedai. Dah lah rotek mati. Rosak lagi. Jual lah. Okay. Hari ni saya nak cerita meter ni. Meter Myvi ni kan. Dia bila panas dia hidup. Lepas tu dia gila. Dia gila. Kadang-kadang test kan nak confirm tu rosak ke. Ya, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun dia punya temperature. Sampai owner pun pening. Punya rosak. So, kat sini siapa yang pandai repair boleh DM saya tak? Tapi kita orang ambil jalan shortcut je. Kita terus buka je satu ketul. Siap. 2 minit tak sampai. Okay, ni aku ajak. Tapi Ada pintu tak buka, tutup ke? Tapi orang kampungnya lagi. Hah? Orang kampungnya. Orang kampung lah. Itu ni sensor kereta ni. Airbag. Airbag. Orang bersalin. Airbag ni problem tu. Macam kereta abang aku. Problem airbag ni. Panas ni. Dia aircon. Okay guys. Sekejap ya. Aku nak ajar kau ni. Cara nak buka meter. Sekejap. Ni tadi jam kan. Tapi kenapa tak elok ni? Apa tu? Ni selalu jam ni Myvi. Tapi dah ni elok pula. Kan. Tadi tak boleh sekarang dah. Tahu lah. Kadang-kadang. Kadang-kadang kesak. Aku memang selalu suka pakai.
Ali pun nanti cari-cari ni. Okay, ni duduk dia macam ni. Meter kancil kan, duduk dia macam ni. Duduk dia macam ni, jap. Sabar. ABS pun dah keluar lah. Ni depan belakang. ABS tu brake. Sensor brake motor tu. Ni dia punya cover. Nampak? Aku buka seketul-seketul. So siapa-siapa yang rasa nak buka meter buat tunjuk sama you macam mana nak buka meter. Okay, ni cover, dia punya cover. Kan, dekat cover ni langsung tak ada skru tau. So, korang yang pelik lah, jangan takut. Just grab tepi ni, bahagian tepi ni. Grab bahagian tepi ni. Grab bahagian tepi ni, korang tarik je, kerkas. Jadi dia keluar. Sebab dalam ni semua just macam tu lah. Dia slot masuk je, dia tak ada skru. Okay, satu bab dah settle. Nanti kau akan jumpa seketul meter. Seketul ke sebiji? Okay, dia macam ni meter dia. Ni aku dah buka. Sekali temperature pun settle lah ni. Temperature. Okay, dia masuk sini. Okay, dia gangguannya kat sini je ni. Dia punya meter digital ni kat sini. Meter digital dia kat sini. Pasang macam ni lah. Meter digital macam ni. Pasang macam tu lah. Okay, meter digital. Lepas tu, ni dia punya muka depan kat sini lah. Macam pasang mainan je. Korang nak bersihkan meter boleh lah buka. Okay. Lepas dah pasang mamat ni dua, keyboard ni ada kat belakang dia. Okay, ni terbalikkan. Oh, ada yang live. Terima kasih yang live. Banyak sikit, bagi banyak sikit. Okay. Belakang dia ni, tempat board dia. Dia belakang ni chain start je macam ni. Okay, siap. Nampak belakang dah siap. Okay, pusing belah depan balik. So, kita masukkan dia punya soket ni. Okay, problem dia ni, dia punya digital ni kadang-kadang on, kadang-kadang tak on. Masukkan balik. Okay, dah masuk. Dah masukkan ni. Tak ni depan sekali dia punya gambar-gambar ni kan. Ni kalau kau nak modify letak muka kau pun boleh. Letak gambar kat sini. Okay, nampak? Dia jadi sini. Okay, dah siap kan? Lepas tu ni dia punya meter dia ni. Meter dia kat sini ada belakangnya ada lubang. Situ ada jarum, kau cucuk aje. Cucuk macam ni. Siap. Okay. Meter satu lagi ni cucuk juga. Ngam-ngam dekat kosong Nanti kalau lari orang yang jasa balik. So, okay, siap. Lepas tu ni meter temperature. Letak dekat sama juga, letak dekat cool. Kau jangan letak dekat H. Kejap lagi petak korang. Okay. Bila dah siap kan. Dah siap macam ni. Baru lah pasang muka depan dia. Ni cermin yang kat depan sekali. Senang lah. Nampak? Dah siap. Kalau tak dipasang lah Oh. Dia guna pasang yang hitam dulu pasang yang hitam dulu. Pasang mamat ni dulu. Pasang mamat ni. Sini. Okay.
Kita sharekan perkongsian. Okay, nampak? Dah pasang kan? Dah share kan? Ish. Tak nak klik pula dia. Okay. Kan banyak abuk tu kau boleh lap lah. Last sekali pasang cermin dia. Taram, 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 taram. Okay, meter Myvi ni banyak rosak lah sebab kereta dah lama kan. Berapa tahun dah ni? 12 tahun ada? Okay, masukkan. Okay, masukkan. Oh, apa? Gunanya patah. Ha? Air minyak tu ada krek kan. Patah lah sebenarnya dia ada centil ni kan. Okay, lepas kau dah masukkan ni. Kan, ni pun klip juga ni. Ni klip masukkan, betul-betul masukkan klip dia ngam-ngam. Mana kereta pusing dah mana ni. Okay. Dia kalau dah reput dia pecah je lah. Okay, dah siap. Dah siap. Tara. Okay lah, sekali belakang. Tutup dia punya cover ni. Okay, dah siap. Lepas tu, skru-skru ni pasang balik. Skru ni pasang balik. Skru macam ni lah. Skru macam ni. Pasang balik dekat belakang ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada skru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 skru ya. Bila dah siap macam ni, pasanglah dekat kereta. Dah siap. Okay guys. Kalau korang meter tiba-tiba tak hidup, dia rosak lah tu. Sampai limit dia. Okay, bye.